8 perkara penting selepas beli laptop baru atau terpakai. 1. Periksa keadaan fizikal laptop. Periksa semuanya dalam keadaan baik seperti skrin, keyboard, trackpad, charger, kamera, speaker dan port. Kedua, install antivirus. Yang percuma pun okey tapi berbayar lebih baik. Cuma pastikan sentiasa update. Ketiga, scan USB pen drive sebelum buka folder. Kalau result bersih, baru buka folder. Keempat, update semua patch dan driver. Pastikan semua driver penting dikemas kini. Kelima, guna laptop di kawasan berpengudaraan baik yang ada kipas atau sebaiknya aircon. Keenam, aktifkan backup dan recovery. Penting untuk dapatkan semula jika ada fail hilang atau rosak. Ketujuh, uninstall bloatware dan install software yang betul-betul penting dan guna sahaja. Kelapan, aktifkan ciri keselamatan tambahan seperti BitLocker, biometric login dan password. Belajar sesuatu, jom kongsikan.